Sekejap. Ni dah live, kira dah live kat. Kira dah on Saya nak pakaikan tapi takut bini jealous. Boleh. boleh. Baca cerpen kan? Tak, bukan nak ada ayat nak pakai. Ini dah ada. Test. Oh, yang ni tekan lama-lama sikit. Okey. Test. Terima kasih Amir. Kita pada pagi ini rasa bertuah. Walaupun di luar sana suasananya berbeza, kerana ada acara yang melibatkan perhimpunan di luar sana. Tetapi kita berhimpun di Dewan ini di Hentian Kajang untuk kita bersama-sama menjayakan forum yang telah dirancang dan yang dianjurkan oleh Pertubuhan Kota Buku Bangi. Dia mana? Cina ni Pak kelas 3 saya tahu. Okey. Ini berapa tu? Tajuk forum kita sastra dan media. Di mana titik temunya? Tapi pergi kedai nampaknya ahli-ahli panel kita semuanya sudah bersedia. Dan saya dengan segala hormatnya mempersilakan ketiga-tiga panel, iaitu saudara Parti Aris Omar, Kusman Kuhusin dan saudara Nazmi Yaakob untuk mengambil tempat di atas platform ni, petas. Boleh kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak yang paling santai. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama menjayakan forum yang telah kita aturkan, iaitu bertajuk Sastra dan Media, di mana titik temu. Jadi pada hari ini kita akan mendengar daripada ketiga-tiga panel, iaitu di sebelah kiri saya Kusman Kuhusin, dan di tengah saudara Parti Aris Omar, dan di hujung sana Ustaz Nazmi Yaakob. Bekas Ustaz. Okey, nampaknya para tetamu kita pada hari ini nampaknya para pengunjung tidak begitu ramai. Tidak mengapa, tapi kita teruskan juga forum kita dengan kesedaran bahawa kita dapat memberikan sedikit pencerahan mengenai tajuk kita pada hari ini, ya. Baik, saya nak perkenalkan terlebih dahulu ahli-ahli panel kita. Mungkin ramai dah kenal. Di sebelah kiri saya ini saudara Kusman Kuhusin. Kusman sama-sama dengan saya di Utusan Melayu yang telah tutup sejak 2019. Kusman adalah mantan pengarah mingguan Malaysia, kumpulan utusan, dan beliau bersama utusan selama 30 tahun 4 bulan sebelum beliau mengambil BSS, ya, Kusman. Beliau banyak menulis mengenai pergolakan politik antarabangsa, terutama geopolitik pasca Perang Dingin Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet. Selain itu menulis tentang isu-isu sosial, budaya dan sastra. Pernah menjadi pensyarah filem sambilan di Fakulti Filem Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara pada 2008 hingga 2012. Kemudian dilantik menjadi ahli lembaga pengarah Aswara selama 3 tahun berakhir Januari 2017. Beliau telah menghasilkan 2 buah buku, Anekdot Kusman dan Kata Kusman. Kini sedang menyiapkan buku ketiga mengenai nostalgia semasa di Utusan Melayu. Terima kasih Kusman kerana sudi hadir pada hari ini. Dan bersama kita di tengah-tengah iaitu
tidak lain tidak bukan saudara Pati Aris Omar, seorang peminat buku yang suka bersembang, berpengalaman sebagai penulis rencana akhbar dan majalah sejak awal 1990-an. Beliau juga aktif berkempen untuk kebebasan media sejak awal tahun 2000. Pada 2014, Pati Aris turut mengasas gerakan Media Merdeka Geram, badan yang membantu penubuhan Majlis Media Malaysia MMM, aktif dalam kumpulan sembang Jalan Telawi, Kuala Lumpur. Selain itu mendapat fellowship Zamalah untuk mengkaji komunitas hutan kayu Jakarta 2004-2005. Beliau bersama sidang pengarang awal Malaysia Kini 1999 hingga 2001 dan kemudian dilantik ketua editor Malaysia Kini pada 2010 sehinggalah 2015. Kumpulan rencananya di Malaysia Kini telah dibukukan bertajuk Patah Balik 2005 dan Agong Tanpa Tengkolok 2014. Terima kasih saudara Aris kerana dapat bersama kita pada hari ini. Seterusnya di hujung sana berbaju merah, saudara Nazmi Yaakob. Muhammad Nazmi Yaakob atau Nazmi Yaakob bergiat dalam kewartawanan di Berita Harian sejak 2004 sebagai wartawan sastra, pengarang sastra dan budaya, dan kini pengarang berita, rencana hujung minggu dan suplemen. Beliau berkelulusan SPM dan STPM di Kolej Islam Sultan Alam Shah Kisas serta ijazah sarjana muda Universiti Al-Azhar Mesir. Pengarang kreatif dengan 2 buah Nobel bertajuk Lambaian Huda yang turut diadaptasi ke drama televisyen di Biu dan Merentas Sungai Sejarah serta antologi cerpen Pijar Kinana dan kumpulan cerpen Suria Baghdad Buana Biru. Terima kasih Nazmi. Demikianlah 3 orang ahli panel yang saya telah bicarakan, banyak latar belakang mereka semuanya dari media. Dan Nazmi ada pengalaman sebagai penulis sastra dan juga Kusman pernah menjadi editor di Pengarang Mingguan Malaysia. Okey, baiklah. Tajuk kita pada hari ini sastra dan media, di mana titik temunya? Saudara dan saudari hadirin sekalian, dunia media ini meliputi media baru, surat khabar, wartawan, kesastraan mempunyai pertalian yang erat dan saling ada hubung kait. Berbanding bina wartawan dan kesastraan, wartawan dan media mempunyai had dan kelemahannya tersendiri. Misalnya, media dia terlubungi kawalan dan kejemuan dengan akta-akta, garis panduan, sekatan, sedangkan kesastraan lebih bebas dan lebih menyeronokkan dan tidak menjemukan pembaca. Jadi di sini kita akan membicarakan di manakah sastra dan media ini titik temunya. Okey. Baik, kita bermula dengan saudara Pati Aris Omar dahulu. Pati Aris Omar bekas editor Malaysia Kini dan banyak terlibat dengan media bebas sebelum itu, dan beliau ketika zaman reformasi dan sebagainya. Jadi soalan saya, bagaimana saudara Pati Aris melihat sastra Melayu kita hari ini? Adakah kita sudah maju atau masih jauh ketinggalan? Hendak ke mana sastra kita hari ini? Silakan saudara Pati Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara moderator, saudara Syahidan. Ya. Terima kasih kepada penganjur, tuan-tuan, puan-puan, kawan-kawan yang hadir untuk sesi forum hari ini. Juga jangan saya tak lupakan sahabat-sahabat lama, Kusman, Ustaz Nazmi. Dia tadi sebut bekas Ustaz. Saya kena terus terang lah ya. Saya rasa saya di antara atas 3 orang ni, di pentas ni, orang yang paling kurang
meneliti sastra tempatan. Kalau saya menikmati pun banyak karya, tidak banyak tapi banyak sastra itu fokus pada sastra luar dan terjemahan dan juga esei-esei yang berkaitan dengan sastra lah. Tapi sebagai aktivis media dan juga editor di Malaysia kini, kita memang prihatin tentang perkembangan kebebasan, bukan kebebasan bersuara, kebebasan ekspresi kreatif khususnya dalam bahasa Melayu. Sebab sepanjang kerjaya saya dalam 33 lebih tahun ini dalam bidang penulisan, semuanya dalam medium bahasa Melayu ya. Jadi sama ada maju atau tidak maju tu, saya rasa umumnya kalau kita banding tahun-tahun sebelumnya, tingkat pendedahan karya tempatan kita dalam bahasa Inggeris itu sudah meluas ya. Bukan meluas, maksudnya sudah masuk dalam catatan antarabangsa. Ya, ada beberapa penulis kita, tapi dalam bahasa Inggeris lah ya. Telah di senarai pendek, senarai panjang untuk hadiah-hadiah yang berprestis buku. Itu satu perkembangan yang positif. Dan sebahagian karya novel-novel ini misalnya sudah difilmkan juga. Dan untuk karya Melayu pula, saya nampak belum sampai ke peringkat yang kita rasa memuaskan lah. Bukan tak ada langsung, saja perkembangan penulisan tu ada, tidak mati ya. Kalau kita masuk sekali dengan cerita ataupun novel popular ni ya, seperti novel-novel roman yang diterbitkan abad 21 dan genre yang seumpamanya tu memang sentiasa ada sambutan. Cuma apa yang dianggap sebagai sastra yang kadang-kadang disebut sebagai budaya tinggi ni ya, yang dimenangi oleh karya-karya taraf, dimenangi oleh pemenang-pemenang Nobel ni, itu saya rasa belum capai setaraf itu. Ini pandangan saya lah ya, sebagai orang luar yang orang luar tu nanti kata menikmati sebagai pembaca, bukan sebagai penggiat ataupun sebagai penggerak dalam penyumbang kepada dunia sastra tu. Dan dulu masa saya di Hutan Kayu, komunitas Hutan Kayu ni didirikan antaranya oleh Gunawan Muhammad sebagai respons kepada keadaan apabila Tempo ditutup pada tahun 94, 30 tahun lah. Jadi komunitas Hutan Kayu ni antara yang menariknya ialah dia menghimpunkan kegiatan perbincangan Islam, perbincangan sastra, perbincangan seni, ada stesen radio, ada kedai buku, ada galeri seni, ada kafe, ada teater perbincangan ya. Jadi yang saya nak sebut ni bukan komunitas sekali. Ada satu ungkapan dalam buku The Nation in Waiting, memetik Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad masa itu reflect tentang keadaan di Indonesia lah. Dia kata zaman Orde Baru ni kongkongan sangat kuat, menjadikan proses kreatif itu tidak lancar di kampus, dunia seni, dunia sastra, terbatas ekspresi. Saya dulu subscribe juga pada pandangan seumpama ini, tetapi kalau kita reflect betul-betul, tidak sepenuhnya tepat bahawa hanya dalam dunia yang bebas, demokratik sepenuhnya, terbuka, sastra boleh bersuara. Banyak zaman sastra boleh berkembang. Misalnya kalau lebih awal zaman pencerahan misalnya kan, di mana orang seni boleh berekspresi. Misalnya Voltaire menulis beberapa karya dan yang lain-lain. Zaman Tsar di Rusia tahun abad ke-19 pun ada. Malah zaman Stalin sendiri pun ada karya seperti Dr. Zhivago, Boris Pasternak ya, dan juga penulis-penulis lain. Jadi untuk menganggapkan bahawa Malaysia misalnya
agak terkongkong oleh undang-undang, oleh batasan keagamaan, JAKIM dan jabatan, oleh larangan KDN semuanya. Itu saya rasa bukan halangan. Bukan maksudnya bukan satu-satunya alasan untuk mengatakan ekspresi kreatif kita ini terbatas kerana kongkongan. Boleh jadi ada, tetapi bukan satu-satunya. Jadi untuk mengatakan suasana tidak demokrasi telah menghalang ekspresi seni dalam bentuk filem, dalam bentuk puisi, dalam bentuk novel, dalam bentuk cerpen, dalam bentuk teater, saya rasa itu tidak sepenuhnya boleh dijustifikasikan. Contohnya pemenang Nobel dari China pun kita tahu masih terbatas, tapi ada pemenang Nobel. Bukan hanya di Korea suatu sekarang Hans Kang tu yang waktu dah bebas mereka. Jadi ada satu persoalan yang saya rasa yang kita semua kena fikir, maksudnya penggiat seni kena fikir secara serius bagaimana mengangkat ekspresi kreatif ini supaya boleh menembusi khalayak yang lebih luas. Ada orang kata kita ni kerana menulis bahasa Melayu, jadi tidak dapat tembus ke dunia bahasa Inggeris dan ke dunia antarabangsa, kena terjemah. Ni saudara Pati, masa pengalaman saudara Pati yang buat Zamalah tu di hutan kayu tu, ada bertemu penulis-penulis di sana kan ramai, contohnya Ayu Utami yang daripada hutan kayu juga, di komuniti hutan kayu. Jadi macam mana boleh itu karya mereka berkembang sampai ke Malaysia? Kita dapat baca Larung, Saman. Saya itu seronok baca, walaupun novel-novel itu agak memberahikan sedikit lah. Novel ada untuk seksual. Dia apa ni katanya, saya tambah yang point saya tadi. Okay. Dia kena fikir bagaimana nak menembusi perkara itu, ya. Sebab kita tahu, kita selalu mengikuti peminat sastra di Malaysia ni selalu mengikuti perkembangan di Indonesia. Tetapi orang Indonesia semacam tidak peduli tentang perkembangan itu. Apakah ada kelemahan, tidak kuat, ya, ataupun bagaimana, itu soalan yang perlu dipikirkan. Yang kedua ialah saya rasa apa yang menarik menjawab soalan soalan tentang Ayu Utami ni, saya rasa itu eksperimen yang berkembang di Indonesia selepas Suharto ialah keberanian penulis-penulis wanita. Betul. Untuk berekspresi dengan cara seperti itulah. Saya tak kata itu bagus atau tidak, tapi satu bentuk yang kebetulan itu berkembang sedikit sebanyak, berkembang dengan perkembangan, kalau di peringkat dunia itu panggil cheap league pada waktu itu 20 tahun dululah, ataupun cheap league ni macam nama literature untuk yang remaja yang seperti itulah, ya. Dan juga ada sastra seperti itu, ya. Jadi balik kepada persoalan asas ni sebelum saya tutup, ialah sastra kita kena fikir bagaimana mengangkat, sebab saya tahu peminat sastra, bukan peminat sastra, penulis muda ramai yang berminat tulis puisi, terbit buku sendiri, masih ada lagi orang bergerak dalam sastra, buku-buku pun ada acara baca puisi, tetapi belum mengangkat yang lebih luas. Katalah bagaimana nak menolak dia menjadi filem, memang dah ada, Ranjau Sepanjang Jalan apa semua ada, tetapi untuk pergi ke peringkat yang lebih luas daripada itu, tidak sekadar dihayati misalnya menang Right Awards, ya, ataupun hal-hal seperti itu, lebih jauh daripada yang ada sekarang lah, itulah. Jadi nak menjawab soalan berkembang atau tidak, saya rasa kalau secara relatifnya bahasa Inggeris tu saya rasa lebih ke depan berbanding yang bahasa Melayu. Okey, baik. Itu tadi saudara Pati Aris telah memberikan mukadimah beliau bagaimana sastra itu harus bermula dan bagaimana untuk berkembang sastra itu. Dan kalau kita lihat sastra itu perlukan media sebenarnya. Tanpa media susah sastra itu untuk berkembang kerana tidak ada medium untuk diterbitkan untuk dan sebagainya. Baik, kita beralih kepada panel yang kedua, iaitu saudara Kusuman.
Kusman sebagai bekas pengarang Mingguan Malaysia pernah terlibat sebagai urustia Hajah Sastra Utusan. Walaupun utusan sudah berkubur, tetapi roh yang pernah menyuburkan sastra, karya Hajah Sastra seperti Nobel Sako, Hajah Sako 1, kita pernah ni suatu ketika dulu, iaitu Imam, Nobel Imam, Hajah Sako kedua, Kawin-Kawin karya Azizi Haji Abdullah, Pipan karya Ramli Awam Mursyid, Hajah Sako 3, Penyeberang Sepadan karya sastrawan negara Datuk Anwar Ridwan. Saya ingat masa Penyeberang Sepadan tu ada Anwar Ridwan pernah berceramah di Utusan Melayu ketika Kusman sebagai pengarang Mingguan Malaysia. Jadi boleh saudara Kusman ceritakan bagaimana warisan Utusan Melayu itu sendiri melahirkan sastrawan, novel-novel yang berkualiti, yang akhirnya memenangi anugerah sastrawan negara dan sebagainya. Silakan Kusman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum saya menjawab soalan yang diberikan oleh saudara Saidan, saya ingin mengimbas balik macam mana hubungan sastra dengan media. Sastra adalah salah satu daripada konten media. Kalau kita tengok Utusan Melayu zaman 40-an misalnya, sastra menjadi satu konten yang seimbang dengan berita dan rencana pada zaman itu. Dan semua itu digerakkan oleh Rahim Kajai. Rahim Kajai yang boleh dikatakan mengasas satu gerakan, kita boleh cakap, gerakan sastrawan wartawan. Sastrawan mulanya menjadi wartawan, pada masa yang sama mereka pun mesti bertindak sebagai sastrawan. Alasan awalnya untuk mengelirukan British penjajah, sebab penjajah ketika itu lebih menumpukan kepada berita, dan hal-hal perjuangan disalurkan melalui karya-karya sastra. Dan ketika itu sastra berada di tengah-tengah masyarakat, dan mesej-mesej yang nak disampaikan oleh sastrawan wartawan ini sampai, seperti penulis-penulis seperti Samad Ismail, Pak Sako kita lebih ingat beliau sebagai sastrawan, padahal dia juga seorang wartawan. Dalam konteks hubungan media dengan sastra, kalau berdasarkan dari buku biografi wajah edisi pertama, dari 100 entry, 33 adalah wartawan utusan. Wartawan utusan yang jadi sastrawan. Dan 3 daripada mereka menjadi sastrawan negara. Maknanya hubungan sastrawan dan wartawan di media adalah satu yang telah lama, bukan saja bermula, tapi dah berakar umi dalam masyarakat. Dan kita sekarang berdepan dengan kehilangan sastrawan wartawan ataupun wartawan sastrawan. Ketika saya berakhir di Utusan Melayu, sudah tidak ada sastrawan wartawan. Sekarang di Berita Harian hanya ada Ustaz Nazmi dan seorang lagi, Hafizah. Ada 2 orang. Di utusan sekarang sudah tidak ada. Sebab mungkin kita tidak percaya bahawa sastra itu berperanan juga sebagai pembawa ideologi ke pemikiran ke, sama sebagaimana berita. Kita lebih menumpukan berita sebagai konten sekarang, konten media. Tapi kita lupa sastra pun boleh jadi konten yang berkesan kalau kita tengok sejarah silam dulu. Dan kita memerlukan media, dan media bukan saja untuk melaporkan kegiatan sastra, tapi saya fikir lebih jauh, konten media tu sendiri mesti bercorak sastra lah, selain dari konten-konten yang ada sekarang. Memang sebelum ini
sastra dah menjadi konten media sebagai seperti adaptasi ke novel, adaptasi novel ke filem, ke drama, tapi tidak begitu seimbang. Apalagi Surat Khabar sendiri dah macam agak kurang ruang yang diberikan kepada media. Yang perlu dilakukan sekarang, saya fikir media sendiri perlu yakin bahawa sastra itu adalah salah satu konten yang sama dengan berita ataupun rencana, yang konten yang boleh membawa apa yang kita nak bagilah, pemikiran ke, ideologi ke, dan pada masa yang sama kita membangunkan balik sejarah silam yang kita bina dulu, sejarah hubungan kewartawanan dan kesusastraan. Maknanya Kusman, era wartawan sastrawan tu sekarang sudah tidak begitu semarak lagi seperti dulu. Ya, ketika saya masuk utusan tahun 1984, sastrawan wartawan di utusan hanya Pak Sako, Cepat nampak Sako macam tu. Wahbah, Ibrahim Umar dan Bahrudin Sidi. Saya sempat dengan Ibrahim Umar dan Pak Sako. Selepas tu makin kurang, akhirnya habislah, tinggal wartawan saja. Okey, baik. Nanti kita sambung semula Kusman tadi tentang bagaimana Kusman masa itu sebagai pengarang Mingguan Malaysia dan sebagai panel penilai hajat sastra. Kita nak tahu macam mana sastra itu dinilai sehingga lahirnya karya-karya yang bermutu. Okey, kita pergi kepada saudara Nazmi Yaakob. Nazmi bekas editor sastra di Berita Harian. Agak lama sebagai editor. Kerja beliau menyunting, memilih karya, menerbitkannya, karya sastra di cerpen dan sebagainya, puisi. Jadi kita nak tanya Nazmi, bagaimana Nazmi menilai mutu-mutu karya itu untuk diterbitkan, dan penulis-penulisnya, adakah karya itu memang boleh diterbitkan terus atau Nazmi sendiri yang akan menilai dulu, mengedit dan sebagainya? Kita silakan. Terima kasih kepada moderator. Okey. Jadi apabila menyentuh mungkin pengalaman sedikitlah dalam mengendalikan ruangan sastra, walaupun ketika ini ruangan sastra masih lagi diletakkan di bawah unit saya, tetapi dikendalikan secara langsung oleh nolong editor Hafizah Izhani. Dari sudut kalau dari sudut mungkin boleh berkongsi dari sudut macam mana pemilihan, kita pilih karya yang terbaik lah. Biasa ayat klisenya adalah pemilihan karya yang terbaik. Kita tengok, kalau saya akan tengok dari sudut bentuk. Yang pertama dari sudut bentuk luaran, dari sudut estetika bentuknya, macam mana keindahan bahasa digunakan, macam mana kreativiti yang digunakan dan sebagainya. Yang kedua, bila dah lepas penilaian luaran, maka kita akan tengok pula dari sudut keindahan makna tu sendirilah. Apa yang nak disampaikan, macam mana disampaikan, apa isi kandungannya dan sebagainya. Dan begitu samalah juga dengan puisi. Cumanya mungkin secara umumnya mungkin ada kaitan juga dengan soalan kepada Kusman tadi. Cumanya saya fikir apa yang berlaku sekarang, penulis sastra juga perlu bertanggungjawab lah. Bila kita tengok kenapa kurang, kenapa makinlah ruangan sastra makin kurang dan sebagainya. Sebab bila penulis sastra ni, dia sepatutnya individu yang mempunyai kreativiti yang bebas, yang imajinasi yang luas kan. Jadi maksudnya karya dia tidak semestinya karya dalam bentuk karya kreatif. Seseorang penulis tu bukan hanya menghasilkan cerpen ataupun puisi dalam konteks akhbar lah, ataupun mungkin dalam konteks majalah, tetapi juga kena lihat juga dari konteks akhbar tu, daripada muka hadapan sampai muka akhir ada ruangan-ruangan yang diperuntukkan kepada penulis luar. Sepanjang yang kalau dulu saya pengarang sastra, sekarang saya adalah pengarang rencana.
boleh dikatakan amat jarang sekali penulis sastra menulis karya bukan kreatif, maksudnya rencana dan sebagainya. Sedangkan kita selalu di momok ataupun bukan dimomokkan lah, kita selalu mendengar penulis sebagai suara bicara masyarakat yang menyampaikan kritikan kepada masyarakat. Tapi kalau kita cuba lihat apakah tulisan terkini yang bukan karya kreatif lah, yang ditulis oleh pengarang sastra mengenai masyarakat, apakah ia hanya semata-mata dalam konteks tulis cerpen, tulis puisi ataupun tulis sesuatu yang berkaitan dengan sastra? Kalau kita lihat dulu macam mana boleh wujudnya sastrawan dan juga wartawan, sebab dia tidak meletakkan dia punya had dia kepada kalau aku orang sastra maka aku hanya tulis karya kreatif. Sebab itulah Osman Awam bukan semata-mata ataupun mana-mana sastrawan ketika itu bukan hanya menulis mengenai sastra tetapi mengenai masyarakat. Sebab itulah dia menjadi juru bicara masyarakat. Tapi sekarang ni bila kita paling mudah pun kalau kita ada ruangan berbicara bersama dengan sastra atau dengan penulis-penulis sastra, kebanyakan yang mungkin berbicara tentang sastra saja. Sedangkan mereka tu adalah yang diberikan kekuatan dari sudut menggunakan bahasa yang cantik, yang indah dan yang tepat, yang ada banyak kelebihan. Sepatutnya menggunakannya untuk menyampaikan apa yang berlaku. Tak kisahlah kritikan kepada kerajaan, kritikan kepada sektor korporat, kritikan kepada NGO, kepada masyarakat madani, sivil dan sebagainya, kepada masyarakat itu sendiri. Itu yang saya lihat kurang yang ada. Kalau dari sudut, kalau kita dah berbicara pasal cerpen, puisi, memang banyak lah, memang tak habis lah, memang makanan dia orang. Ni saudara Nazmi, nak tanya, masa saudara bertugas sebagai editor sastra, pernah saudara minta karya-karya daripada sastrawan negara untuk diterbitkan, untuk disiarkan? Contoh-contohnya, sebab karya-karya mereka ini kadang-kadang mereka tidak lagi mengarang secara aktif, tetapi kita minta mereka untuk, pernah macam kalau minta untuk tujuan tertentu memang ada lah. Contohnya macam ketika BH membuat sambutan ulang tahun yang ke-50, kita akan minta lah kepada Pak Samad untuk tulis untuk puisi, mungkin kalau sama ada sudah ada ataupun untuk puisi baru mengenai pengalaman beliau dalam kewartawanan, khususnya dalam berita harian, maka dapatlah hemah sebuah akhbar yang ditulis oleh Pak Samad, sastrawan negara kita. Kalau yang lain, bagi saya sastrawan negara ni kita tak perlu minta lah. Dia bergantung lah, bila dia dah ada, dia akan hasil. Macam Anwar Ridwan pun selalu juga dululah menghasilkan cerpen dalam berita minggu ataupun berita harian Ahad. Bagi saya, untuk sastrawan negara tu, mereka sudah melalui zaman yang mereka aktif berkarya. Maka sumbangan seterusnya mungkin bukan lagi dalam bentuk karya kreatif, tetapi lebih bentuk dari sudut pemikiran mereka, dari sudut pandangan-pandangan mereka yang tidak terhad kepada sastra. Jadi maksudnya sastrawan negara dia tak boleh lagi bercakap tentang contoh apabila sastrawan negara berada dalam satu program sama dengan Perdana Menteri katakan, maka sepatutnya sastrawan negara dia tidak boleh lagi berbicara apa yang kerajaan boleh bagi pada kami, pada sastrawan negara. Sebab untuk berlaku adil, dah banyak negara bagi kepada sastrawan negara, kan? Contohnya dari sudut hadiah, dari sudut dan sebagainya. Jadi apa yang perlu pada mereka, bagi saya lah, bukan lagi karya-karya kreatif, tetapi pandangan-pandangan mereka berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan insight mereka itu adalah apa yang boleh mereka berikan sumbangan kepada negara, kepada masyarakat dan sebagainya. Okey, baik Nazmi. Nanti kita sambung nanti dengan Nazmi media baru pula tentang karya-karya sastra. Okey, kita beralih kepada pusingan kedua dengan saudara Pati Aris. Suatu ketika dulu beliau memperjuangkan media yang bebas dan sebagainya. Sekarang saudara Pati Aris masih percaya media bebas dan sastra bebas boleh wujud
sebagaimana saudara Ben Ali perjuangkan dan sebagainya, rakan-rakan saudara, boleh saudara ceritakan tentang media bebas, sastra bebas? Itu jadi mukadimah saya tadi saya sebut, ekspresi kreatif ni tidak tunggu momen ruang politik budaya yang bebas. Contoh di China, di zaman pencerahan, zaman Rusia Tsar Raja di Rusia. Jadi kita tak perlu tunggu ya. Tapi tragedi kepada kebebasan pun ada juga. Kalau tak sastra pun kita tengok media ya. Kadang-kadang wartawan dan juga aktivis dan juga orang politik, dia bercakap ni macam memuaskan diri sendiri ya. Kan? Yes. Kita tak mau sebut masturbasi lah kan. Contoh, memperjuangkan kebebasan media. Dia tak tahu dia nak bebas itu apa. Jadi kalau kita ada ruang demokrasi, ada hak asasi ataupun ada kebebasan media, belum tentu diisi. Kan? Kata dia sama dengan bantuan kerajaan lah. Usahawan Melayu usahawan Melayu ataupun sastra beri dia tak jadi sebab kebergantungan itu. Ni macam ni. Saudara Fatih Hari boleh ceritakan masa era reformasi. Saudara pernah terlibat berkenalan dengan sastrawan masa itu, dengan penulis-penulis sastra lama reformasi, macam mana mereka berjuang? Okey. Kaitkan sedikit boleh? Ya, boleh. Jadi maksud saya ialah kebebasan ataupun ruang ataupun duit bukan jaminan kita nak kreatif. Kreatif ni mesti datang daripada industri itu sendiri. Jadi tapi apabila kita sudah tidak kuat, maka perdebatan di kalangan orang sastra ialah ada sastra siapa juri, betul tak betul penjurian dia kan, kroni mana yang dapat daripada Dewan kan. Itu jadi macam itulah sebab dia tak kuat. Nampak tak? Kalau dia jadi Jimmy Choo ataupun siapa yang menang Oscar tu, Michelle Yeoh, dia tak bincang dia ni sebab dia dah besar. Dia tak ada kasut bandar tak bandar, engkau jual 50, orang ni jual salah dia 500, kualiti dan jenama yang sama, dia tak debat ya, sebab kecilnya dunia itu kebergantungan itu ya. Jadi saya nak ceritakan bahawa wartawan ke, sastrawan ke ataupun seniman itu dia perlu memikirkan taraf dia tu mesti internasional. Kita boleh gini maksudnya, tak ada lagi dah konsep sastra untuk nasionalisme, sastra untuk madani, sastra untuk DEB, tak ada. Politik. Kita kena, bukan politik, kita kena faham bahawa sastra ni konsumsi kreatif. Macam mana filem lah. Memang betul filem Netflix tinggal Turki mungkin ada agenda subtlety di situ, contohnya Parasite Korea mengkritik secara tidak sedar strata sosial dan masalah-masalah kepesatan ekonomi yang mulai berjurang itu antara dia panggil gold spoon dengan dirt spoon, kelas atas kelas bawah kan, yang fenomena yang sedang berlaku 30 tahun di Korea ya. Tapi ekspresi kreatif itu saya angkat sebagai Parasite sebab dia popular kan. Tanpa latar dan mesej itu pun kita boleh enjoy filem itu. Nampak tak? Itu maksudnya. Jadi sastra dan yang lain tu dia mesti begitu. Jangan nak mesti ada tentang selawat, tentang Tuhan-Tuhan baru dia anggap nasyid. Apa saja yang membawa tujuan di situ akan jadi juga sastra. Jadi kalau balik kepada zaman reformasi, saya cakap terus terang lah, ini bukan pengakuan saya lah, tapi yang pertama, tapi maksudnya begini saya tidak senang juga dengan contohnya ekspresi puisi Densman ataupun kartun, ini kartun bukan sastra lah, Zuna. Maksud saya, kita tidak boleh angkat, ini pilihan masing-masing, saya tak kata salah, saya pun berkawan agak rapat dengan diorang semua, tapi maksudnya jangan dianggap sastra perlawanan itu satu-satunya format. Dan jangan dianggap yang dikatakan lawan itu adalah kreatif.
Maksudnya tidak mestinya orang pakai baju Che Guevara tu dia adalah pelawan revolusioner kan. Jadi jangan anggap begitu kan. Orang yang rambut panjang serabut macam tu baca puisi macam ni, kreatif. Nampak tak? Kan selalu orang buat macam tu kan. Asal nak naik pentas puisi je sikit pakai inilah apalah perempuan. Dia kreatifnya di situ. Dia punya lakon tu, lagak dan penipuan sastra tu yang paling bahaya sekali Ustaz. Yang saya tak tahan di Malaysia tu lah kan. Dia pun ada aklamasi dia, kita tengok puisi di barat dia baca biasa, dia baca kita baca buku kan, tapi dia punya diksi, dia punya apa, rhythm apa semua tu power. Boleh diterjemahkan, boleh diangkat, dilapis dia ada kan, boleh digali struktur ke apa, konsep dia, seni apa semua tu Jadi itu maksudnya. Jadi Mana masih rasional sastra itu? Masih rasional. bukan rasional, dia kreatif, dia kadang-kadang karut-marut pun. Tapi dia nak cerita contoh. Buku yang mempengaruhi Marquez untuk menulis 100 Years of Solitude. Antara pemecah kebuntuan dia itu Pedro Paramo ya. Pedro Paramo ni filem kecil tapi dia cerita yang menarik bagi saya. Di tempat itu saya salah ambil, saya pernah kutip dalam Facebook tadi. Dia masuk ke neraka kan. Lepas tu oleh kerana tak tahan panas kembali ke dunia kan. Balik ke dunia, ambil selimut dan pulang balik. Contoh ekspresi. Tapi latar dia apa? Latar dia ialah kritik perjuangan kemerdekaan, menentang perkara itu, tapi diolah dalam bentuk mati hidup semula maksudnya. Surya itu kan. Jadi itu maksud saya. Jadi pertanyaan saya ialah, adakah karya kita masuk ke contohnya latar reformasi, latar krisis yang ada ini, yang menjadi yang orang boleh relate. Satu hal yang kita anggap kemanusiaan, di mana-mana kita campak kemanusiaan itu ada. Misalnya yang dianggap sebagai Old Man and the Sea walaupun ada simbolisme Kristian apa semua, ataupun kisah seperti itu, kisah-kisah cinta yang abadi ini semua boleh digambarkan dalam berbagai cara dan latar Itu saya catat kosong. Atau ni balik Badani Azmi ni mesej bercakap dengan orang sastra kan. Jadi sebagai penutupnya saya ringkas apa yang saya nampak, sebab saya di media Selangor untuk beberapa tahun dan juga pernah menjadi juri Hadiah Sastra Selangor. Hadiah Sastra Selangor ni bentukkan sebagai ruang alternatif. Biasalah kita ni tim alternatif. Jadi kita nak memberi, kalau kau tak boleh keluar dekat Dewan Bahasa, Utusan dan Berita Harian boleh keluar kat Selangor sini. Jadi banyaklah sastra muda yang baru, yang bersifat eksperimental, yang baru belajar nulis kat situ. Tetapi kita tengok kualitinya, ya Allah. Jadi menjadi juri ni memang berpeluh lah. Saya hampir-hampir mencalonkan tak ada pemenang lah. Zaman saya jadi ketua juri tu bagian esei. Contoh. Jadi maksud saya ialah, ada halangan, tak ada halangan, ada ruang, tak ada haruan, ada ruang, tak ada ruang. Penulis tu mesti berfikir bagaimana dia berkomunikasi dalam konteks yang global, bukan saja untuk tujuan-tujuan tempatan. Misalnya kalau zaman Madani ini, tema dia Madani. Kalau zaman Hadari, tema dia Hadari. Tak payah. Sebab kita kena ingat, ini industri kreatif yang kita market dia besar, dan hal-hal kemanusiaan sentiasa wujud. Tak mestinya cerita pasal Gaza dengan rutin yang biasa, seolah-olah ini je satu sisi nak melihat Gaza, kekejaman. Nampak tak? Ada tak dilema-dilema lain? Ya, mungkin pengkhianatan ke contohnya, ya, ataupun dilema-dilema yang seumpamanya lah. Ya, misalnya dilema yang represent dalam filem Omar Palestine tu kan, dia ada cerita kompleksiti dia tu. Kita ambil contoh satu lagi selain daripada Desmond Nazuna, ialah Syed misalnya. Saya nampak simplistik, itu yang saya tak suka Syed ni. Bukan kerana maki dia tu, jalan cerita simplistik itulah yang saya rasa malu betul lah. Jadi malu ni bukan kerana kena sebut Bukimak, kerana ekspresi keluar tu dianggap kalau Anwar baca UMNO tak keluar lagi tong najis dia selesai. Apa benda tu? Mana saudara tak boleh terima no basic tu? Bukan. Cara fikir seorang tokoh yang disanjung seperti Syahrul Nama bila menafsirkan politik dalam bentuk yang kreatif itu, dia simplistik yang kita tak tahan. Jadi dia tak seni lah kalau tak simplistik.
Dia nampak tak? Adakah Anwar keluar UMNO? Sebut Anwar pula dah. Wirawan pula tu. Salah. Minta maaf. Tak ada watak itu, tapi latarnya begitu ya. Bila dia keluar UMNO, kerana simbolismenya ialah masuk Tun Najis kan, itu retorik pembangkang dan aktivis pada masa itu bila keluar. Jadi jalan kita itu yang kita kata tidak sampai ke peringkat sastra. Jadi tidaklah semua puisi menyerang itu dianggap sastra. Nilai seninya dipersoalkan. Nilai seninya dipersoalkan. Nilai seni, nilai kompleksiti seni, sebab kita faham kehidupan itu kompleks. Jadi tapi untuk kategori perlawanan sesuai, itu kita menjerit-jerit sesuai. Tapi kita kena ingat sastra dan seni itu dia represent kehalusan yang lebih, yang mengajak orang berfikir, barulah dia lebih dalam. Ini kan satu bentuk perjalanan spiritual sekular. Kita kena faham Kalau tak faham, ini modern punya expression kreatif. Kreatif ni ialah perjalanan roh lah. Kalau dalam agama dia panggil batin ataupun tasawuf ataupun ini, tetapi dalam dunia moden yang sekular, yang desakralize, dia tidak ada format lain. Jadi format seni dia tu antaranya literature, soul. Sebab itu penulis Rusia tu dianggap represent soul Rusia itu. Itu sebab lebih kurang lah agak faham. Terima kasih lah. Okey, baik, menarik kupasan oleh saudara Pati Aris. Walaupun sastra kita tu belum mencapai taraf dunia, tapi saudara Pati Aris berharap penulis sekarang perlu meneroka secara global, pemikiran global, saudara Pati Aris. Karya-karya itu bersifat karya seni dan tidak hanya terkongkong oleh isu-isu semasa. Okey, baik, nanti kita sambung lagi nanti pusing yang ketiga. Masa berapa lama ni masa daripada kita mungkin boleh sampai pukul 12 dulu. Baru 12. Pukul 12 ya. Baru 12, ada 1 jam lagi. 1 jam lagi. Okey. Kita teruskan lagi forum kita media dan sastra, di mana titik temunya. Okey, Saudara Kusman. Tadi Saudara Kusman ada bercerita tentang sastrawan, wartawan. Semasa Kusman sebagai pengarang Mingguan Malaysia, boleh saudara ceritakan sedikit pengalaman saudara bersama tentang semasa di utusan itu, banyak tradisi sastranya macam mana? Baik. Tapi tentu saya bukan nak respon, nak panjangkan lagi apa yang Pati sebut tentang kebebasan tadi ni. Yalah, kalau diberi kebebasan sepenuhnya pun kita belum tentu sastra atau kewatanan kita berada di tahap yang tinggi. Saya ingat dalam satu forum pada zaman reformasi, seorang penulis muda bertanya kepada Samad Ismail, bukan bertanya, merumutlah kepada Samad Ismail sebab ketika itu kokongan terlalu ketat terhadap karya-karya. Samad Ismail jawab dengan mudah, zaman aku dulu dia kata kalau tersilap tulis kena pancung. Itu ya. Ini menunjukkan sastrawan atau wartawan mesti bekerja dalam keadaan yang sebegitulah, bukan keadaan yang bebas sepenuhnya dan keadaan yang bersenang-lenang. Mengenai saya di utusan ketika saya memimpin Mingguan Malaysia, saya ketika itu tidak ada editor sastra, dan kerana saya nak sastra itu hidup di utusan, sayalah yang memilih dan dia berusaha untuk mengadakan halaman sastra, halaman cerpen dan puisi dan artikel-artikel sastra. Ketika itu sastra dilihat sebagai tidak mendatangkan duit, dan pihak majikan tidak ada peruntukan untuk letakkan seorang editor sastra. Dan saya mengambil tanggungjawab itulah, mengambil tanggungjawab untuk mewujudkan sastra, melangsungkan halaman sastra untuk kelangsungan hadiah sastra Kumpulan Utusan. Saya fikir yang hadiah yang dimulakan oleh Zainuddin Maidin itu tidak perlu dimatikan dengan tidak adanya kolom cerpen apa.
Saya fikir tidak semualah organisasi media yakin bahawa sastra ni sebagai salah satu konten. Salah satu yang saya hadapi ketika di utusan dulu. Dan yang paling penting bagi saya dalam konteks utusan adalah kelangsungan hadiah sastra kumpulan utusan yang ketika itu sudah lebih 30 tahun. Walaupun dipilih dari karya-karya yang diterbit di utusan, tapi saya fikir itu salah satu cara untuk merakyatkan ataupun mempopularkanlah karya-karya sastra di utusan. Dan ialah akhirnya hadiah sastra kumpulan utusan berkubur bersama utusan. Tapi kesan dari 30 tahun tu saya rasa agak besar juga. Sebab banyak melahirkan dulunya penulis muda, tapi sampai ke zaman saya penulis tu dah jadi matang dan bergelar sastrawan yang agak matang, bermula dari penulis muda. Okay. Satu lagi saya nak tambah sebelum terlupa, ketika Rawdon Job memperkenalkan memperkenalkan istilah New Journalism, wartawan-wartawan kita sudah memulakan tahun 50-an 60-an lagi dah. Wartawan sastrawan. Itulah memperkenalkan tapi tidak disebut New Journalism lah. Tapi macam mana elemen-elemen sastra dan kreatif disuntik dalam pemberitaan. Okey, baik, Kusuman. Era utusan sudah berakhir, tapi karya-karyanya yang diterbitkan masih lagi boleh dibaca. Jadi kita balik kepada Saudara Nazmi. Macam mana Saudara Nazmi melihat media baru, karya-karya yang ditulis dalam media baru seperti Facebook, dalam Instagram dan sebagainya lah, ataupun di blog-blog dan sebagainya. Ada orang kata apa yang ditulis itu sampah. Macam mana saudara melihat karya-karya sastra yang dalam media baru ini? Saya fikir cara kita buat generalisasi begitu salah lah. Kalau kita katakan karya sampah tu, yang bercetak pun ada yang sampah, yang dalam majalah pun ada yang sampah, dalam terbitan buku pun ada yang sampah. Samalah juga dengan media sosial. Kita kena balik kepada kefahaman apakah kelebihan ataupun matlamat sesuatu media tu kepada tuan punya, kepada akaun. Cumanya mungkin apa yang dimaksudkan oleh macam mana perbezaan secara umumnya antara karya sastra yang diterbitkan oleh penerbitan tertentu, majalah, akhbar dan sebagainya, dengan ataupun portal yang mempunyai mekanisme dari sudut saringan dan sebagainya, dengan media sosial, itu relevan lah untuk kita lihat. Sebab sekarang ni penerbitan tidak hanya dalam bentuk tradisi, dalam bentuk cetak. Macam contohnya paling mudah ni Selangor Kini lah kan. Dia, walaupun Selangor Kini adalah dalam bentuk portal, tapi ada mekanisme tapisan dan saringan, iaitu yang akan membezakan berbanding dengan karya-karya yang ditulis oleh individu atau individu yang memiliki akaun media sosial. Iaitu bila kita faham perbezaan tu, maka tidak timbul lagi lah tanggapan generalisasi karya sampah dan sebagainya. Cumanya dari sudut sekarang adalah macam mana kita nak memanfaatkan. Sebab kalau dari sudut akhbar pun kita tak lagi, bila kita sebut akhbar ni, kita tak lagi jadi merujuk kepada akhbar cetak kan, tapi kita merujuk kepada jenama sesuatu tu yang dengan platform yang pelbagai. Contoh paling mudahnya, kalau berita harian kita tak sebut sebagai surat khabar kepada berita harian, tapi kita kata akhbar berita harian, sama ada edisi cetak di portal dan media sosial dan sebagainya. Itu yang kalau kita manfaatkan apa yang ni, itu menjadi satu kelebihan. Untuknya, pertama dari sudut pembinaan bakat penulis. Penulis tu kalau dahulu pembinaan bakat mungkin bermula di peringkat
akhbar dan majalah, tapi sekarang boleh terlebih awal lagi di media sosial masing-masing. Tetapi media sosial masing-masing ni capaian dia adalah terhad lebih kepada kawan-kawan lah. Jadi di situ itu yang mungkin orang menganggap sampah ke tak sampah, sebab orang melihat secara generalisasi semua orang boleh jadi penyair kan. Contohnya kalau memang benda-benda macam ni memang semua orang suka untuk menampilkan diri. Contoh zaman reformasi, maka yang ada bakat dalam sastra semua nak jadi penyair reformasi dengan pemakaian, dengan ungkapan-ungkapan dan sebagainya. Tapi kita kena faham di sudut media sosial ni adalah tempat untuk membuat bukan penapisan, membuat pembinaan bakat sendiri. Jadi kalaulah seseorang tersebut dia kekal di media sosial, maka karya dia sampai setakat itulah. Sebab sesuatu karya itu perlu bukan saja diterima oleh editor, mesti juga diterima oleh pengkritik, dinilai, bukan setakat oleh kawan-kawan. Kalau kawan-kawan memang mudahlah, kawan-kawan kadang-kadang kita pun nak jaga muka kawan-kawan kan. Jadi di situ yang sepatutnya yang mereka yang bermula di media sosial dari sudut karya sastra perlu meningkatkan diri. Maksudnya dia perlu mendapatkan pandangan daripada pelbagai pihak. Di sini sama ada di editor di peringkat akhbar, pembaca, bukan setakat kawan-kawan, tapi pengkritik dan sebagainya. Okey, baik Nazmi. Maknanya kita harus hormatlah karya tu, walaupun di media baru ataupun di media komersial dan sebagainya, kerana saya katakan sampah sebenarnya, tapi saya dengar dalam dalam polemik ada menyebutkan bukan hormat. Saya tak fikir kalau kita kena hormat karya-karya yang tak bagus. Kita terima macam media sosial ni umpama pasar lah, pasar yang sesiapa pun boleh berjual, jadi kita terima seadanya. Masalahnya bila kita angkat sesuatu yang tidak layak diangkat, itu yang masalah bukan kepada penulis yang menghasilkan karya quote and quote sampah, tapi yang masalah kepada orang ataupun pihak yang mengangkat karya tersebut. Itu yang jadi isunya. Okey, baik. Terima kasih Nazmi. Okey, Saudara Pati Haris, boleh tak kita buka kepada soalan? Boleh. Nanti selepas buka soalan ni, Saudara Pati Haris akan bercakap mengenai adakah masih relevan media konvensional berbanding media baru. Sebab Saudara Pati Haris bekas editor Malaysia Kini, dia portal yang lebih kepada media baru. Okey, kita buka soalan pada pihak hadirin. Saudara Ben Ali, soalan. Media bebas ke apa ke? Bercakap sikitlah. Kat sana pun boleh. Okey, baik. Terima kasih. Kalau nak bersonok kat situ, you boleh ekspresi sikit. Dari segi konten dia apa semua memang
Jadi saya kata, oh kalau macam ni kita tak payah pakai tak ada sekali kan, benda tu dah ada. Satu saya ingat dari segi itulah yang keduanya, bagaimana kita nak lahirkan apa ni benda-benda baru ni yang karya-karya yang karya-karya yang betul lah. Tidak sekadar menulis, memang ramai yang menulis, tapi nak lahirkan karya yang betul itu dalam kalangan generasi baru sekarang. Dan juga bagaimana media sosial itu memainkan peranan untuk menjual produk, bukan sekadar menulis, tapi kita memerlukan media sosial ataupun media untuk menjual produk lah, supaya ada perjalanan ekonomi. Nak duduk sana ke? Kalau kita memang generasi baru ni kaya, tapi konten-konten yang sekadar konten yang tak ada apa lah, bukan ataupun konten yang sebab ini dan memberi manfaat. Itu saja. Sekejap Nazmi, kita ada satu soalan. Terima kasih. Saya tadi tertarik dengan apabila panel kita Pak Kusupati tersebut mengenai wartawan sastrawan. Maknanya dalam keadaan semasa ni semakin hilang yang apa yang kita panggil wartawan sastrawan. Pukul 1 habis, lama lagi. Oh. So jelas ya? Jelas, okey. Oh, yang tadi lah. Current story. Dari soalan sekejap. Sorry bos, sorry. Nanti tak bayar pula ya. Penyebab kepada berakhirnya era wartawan sastrawan. Kalau ataupun satu lagi mungkin adakah sebab gagasan yang dibawa oleh wartawan terdahulu yang menyerap kesusastraan itu dalam karya-karya. Ada soalan. Ada soalan tuan. Ada soalan ni tadi. Okey, satu lagi tadi sebab ada sebut pasal kritikan. So kalau zaman dulu saya rasa banyak penulis yang membuat kritikan dalam media lah, untuk sebenarnya kritikan ni bagus untuk kita nak apa ni, nak tambah baik penulisan tu. Tapi sekarang saya rasa macam agak berkurang, tak ada bab-bab kritikan. Sebab dalam kalau kreator, kalau berhenti pun saya tak boleh jadi gaduh. Tapi sebenarnya banyak. Okey. Ini siapa tadi? Okey, baik. Soalan daripada Syah dan tadi Faizal tadi ada sebut tentang dua soalan yang berbeza, media baru dan soal kritikan. Nanti saudara Nazmi respon. Kemudian yang pertama tentang pembinaan penulis muda buat generasi baru. Sastra ni saya fikir dia satu, kita boleh lihat pembinaan secara bakat tu secara alamiah lah, secara memang mana-mana generasi akan lahir orang, sebab benda di sastra ni satu untuk mengungkapkan perasaan hasil daripada mungkin pengamatan, pengalaman, penggelutan jiwa dan sebagainya. Dan pada masa sama juga ada juga golongan yang mungkin ikut-ikutan, dia tengok kawan dia menulis, dia pun nak menulis. Dan di proses ni itu peringkat alamiah, peringkat pembinaan bakat. Satu lagi adalah peringkat institusi. Ya, peringkat pembinaan alamiah ni dia akan sentiasa berlaku. Cumanya medium mungkin akan lebih banyak, akan pelbagai. Cumanya yang boleh kita nak bentuk ataupun kita nak kritik adalah bagaimana pembinaan, bagi saya adalah pembinaan bakat dari sudut institusi. Ini yang mungkin yang saya fikir yang kita bermasalah di peringkat Malaysia lah. Yang pertama, dari sudut Malaysia ni kita lebih beruntung sebab institusi, contoh seperti kita banyak institusi, Dewan Bahasa dan Pustaka, kita ada institusi institusi terjemahan dan buku Malaysia, kita ada universiti dan sebagainya. Semua ni sebenarnya adalah medan-medan pembinaan bakat. Tapi mereka ni mungkin terkepung dalam mentaliti yang lama. Mentaliti yang pertama, mentaliti mungkin sebelum ini, dan yang kedua mentaliti birokrasi. Jadi pembinaan bakat tu yang sama ada kita melihat menurun ataupun tidak mempersiapkan
bakat-bakat yang nak mereka bina tu dengan satu cabaran yang baru, cabaran yang terkini dalam keadaan ataupun berhadapan dengan gelombang-gelombang, contohnya seperti AI. Dalam satu dialog lah, dalam satu forum yang sebelum ni di utara tidak silap saya, di Dewan Bahasa, ada menyentuh tentang AI jugalah, macam mana, sebab bila sekarang ni banyak orang pakai AI kan untuk ni. Bagi saya kalau ucapan politik, ucapan menteri ke pakai AI pun tak apalah, sebab tak penting. kita ucapan rasmi tu kalau dulu kan, kalau reporter balik dengan story daripada ucapan rasmi memang kena maki lah kan. Sebab story yang sebenar bukan pada ucapan tu, tapi pada sidang media yang soalan yang kita tanya. Kalau yang ucapan tu, kalau ucapan tu betul-betul signifikan, dapat duit RM1,000, RM100 kan, benda-benda tu bolehlah dijadikan story. Bagi saya AI tu yang dalam soal tu tak ada masalah lah. Tapi cabaran yang sebenar seperti mana dalam forum yang disebut, salah seorang sastrawan negara lah, dia kata memang AI boleh menghasilkan karya-karya, cerpen, puisi dan sebagainya. Kita bercuba, saya pun pernah cuba juga, try tengok macam mana kan. Tapi dia kata tetapi hanya orang pembaca yang benar-benar, yang pembaca yang betul-betul mendalami karya sastra dapat membezakan suara kemanusiaan. Yang bagi saya lah pandangan, walaupun datang daripada sastrawan negara ni, adalah pandangan yang bermasalah. Sebab ia hanya satu pandangan yang sangkaan. Kalau dari sudut AI ni, kita ada dipanggil yang asas dia adalah ujian Turing kan. Ujian Turing untuk membezakan sama ada AI tu betul-betul sampai orang boleh terkeliru ataupun tidak. Itu yang belum dilakukan dalam konteks sekarang, dalam konteks sastra lah. Yang ni yang sepatutnya institusi-institusi penting kena buat kajian yang betul-betul lah. Macam mana AI ni nanti akan menghapuskan betul-betul penulis-penulis ataupun menyebabkan berlakunya kesamaran. Itu saya fikir kena ada kajian yang lebih lanjut. Kita tak boleh pakai, walaupun kata-kata sastrawan negara saja tak boleh pakai kata-kata tersebut. Sebab kita nak tengok betul ataupun tak betul. Bila ada satu karya yang daripada AI, satu karya daripada penulis, bolehkah pembaca membezakan? Bukan setakat pembaca biasa, bolehkah sastrawan negara ataupun pengkritik membezakan? Sebab benda macam ni dia adalah satu bentuk ekosistem. Dan seperti mana kita bersentuh pasal pengkritik juga, kita pun bermasalah dari sudut kritikan jugalah. Dalam dunia kritikan pun kita dapat lihat, saya rasa di peringkat universiti boleh dikatakan hampir kosong lah, hampir kosong dari sudut kritikan. Pengkritik sastra mengkritik karya-karya, bukan setakat karya-karya Shah Nur Ahmad, tapi karya-karya penulis semasa ataupun penulis mungkin daripada awal alaf. Saya rasa itu masalah besar yang berlaku di peringkat universiti, yang kalau dalam mungkin berkaitan dengan hadiah sastra perdana hari itu, salah seorang panel kata ini kita tidak ada esei-esei ataupun kritikan sastra dalam bahasa Melayu sebab semua tertumpu untuk jurnal antarabangsa. Bagi saya pandangan tu pun bermasalah juga kan. Sebab itulah dalam Facebook saya tanya, kalau macam tu berapa banyak, kalau semua tertumpu, kalau semua pengkritik sastra, sarjana sastra tertumpu menghasilkan jurnal, maka sudah tentu kita boleh senaraikan berapa banyak tulisan-tulisan mereka mengenai sastra kita, dan mesti sastra kita dah terkenal di peringkat dunia akademik luar, yang realitinya masih belum apa pun. Sebab itulah kita balik pada masalah tadi yang seperti Fatih sebut, karya sastra mereka tak ada pun yang boleh dikemukakan di peringkat antarabangsa. Sebab ekosistem kita yang menyebabkan tak ada karya-karya tempatan. Kita tak ada dana khusus untuk penerbitan, untuk penterjemahan. Kalau dekat luar negara yang terjemah karya-karya termasuk karya Marquez dan sebagainya adalah penterjemah sastra, bukan penterjemah biasa. Tapi karya sastra kita kalau pun diterjemah, pertama mungkin oleh sarjana ataupun oleh ahli akademik yang tidak menguasai kedua-dua bahasa secara betul. Dan yang ketiga, mungkin karya sastra kita diterjemahkan oleh orang yang sama yang menterjemahkan juga laporan kewangan. Sebab laporan kewangan lagi banyak duit.
Tapi kita tak ada benda ekosistem kita, semua benda tu yang soalan tiga soalan tadi, semuanya kita sekarang sedang berada dalam ekosistem yang bermasalah lah, di peringkat institusi, di peringkat universiti, dan di peringkat penulis sendiri. Dia akan menulis seperti biasa lah. Dalam keadaan media sosial ada, maka lebih ramai penulis yang termasuk penulis yang betul-betul yang ada bakat, penulis yang tak ada bakat, penulis yang jadi-jadian, ataupun penulis yang mungkin mendapat jawatan tertentu dan ingin menjadi penyair, contohnya lah. Dia jadi ketua pengarah ke, dia jadi menteri ke, dia jadi ketua setiausaha KS kementerian ke, tapi disebabkan dia rasa puisi ni mudah, jadi dia boleh tulis. Jadi sebab semua ekosistem kita bermasalah, maka timbullah soalan-soalan daripada tiga tadilah yang boleh saya bagi sedikit penjelasan. Saudara Fatih respon tadi. Okey, Kusman. Saya nak respon soalan saudara Faizal pasal sastrawan wartawan pada zaman dulu. Saya fikir itu disokong oleh ekosistem pada zaman itu. Pada zaman itu menghayati sastra ataupun memahami dan meminati sastra bukan saja dalam kalangan orang-orang yang berkarya, tetapi kepada semua masyarakat yang tak berkarya pun, tapi mereka mempunyai apresiasi yang tinggi terhadap sastra. Dan hal yang demikian menjadi satu ekosistem yang menyokong keberadaan sastrawan dan wartawan pada masa yang sama. Dari sudut lain, sastrawan pada masa itu berfikir seperti wartawan untuk memperjuangkan negara, membebaskan penjajahan minda masyarakat. Dan saya fikir sekarang pun sastrawan mesti memikir hal-halnya seperti Fatih cakap tadi, hal-hal masyarakat, supaya isu-isu yang dibawa tu tidak berlega dalam kelompok yang kecil saja. Mengenai AI yang ditimbulkan di Surat Syah, ialah sekarang fenomena AI, tapi saya fikir AI ini tidak lebih, kalau karya itu dihasilkan oleh AI, ia tidak lebih pada barang tiruan ialah. Dia memerlukan khalayak yang dapat detect adakah barang ini asli atau tiruan. Dan menjadi satu beban sekarang, kita kena melahirkan khalayak yang apresiasi sastra dan yang agak tinggi, yang boleh tahu adakah cerpen atau novel itu dihasilkan oleh AI. Sebab yang penting dia kena mengikuti seseorang sastrawan. Kalau kita ikut karya Esa Mat Said misalnya, kalau AI tulis pun saya fikir saya dapat bezalah. Gaya Esa Mat Said, gaya Usman Awang, yang di AI kan. Okey, Saudara Fatih sambung. AI ni paling mencabarlah ya. Sebab sudahnya nanti Kusman, AI ni boleh latih untuk meniru gaya gaya seorang penulis lah. Kalau kita masuk banyak korpus Usman Awang ataupun korpus Anwar Ahmad ataupun teks-teks naskah Mak Saleh misalnya, dia boleh meniru. Dia boleh meniru hampir-hampir dekat itu. Sebab saya tahu Media Prima sedang ada projek AI untuk portal berberita yang menggunakan bahasa harian Metro. Jadi dia masukkannya supaya AI boleh proses jadi gaya harian Metro. Itu maksudnya, dia mendekati itu. Ini AI biasa ni, belum lagi yang lebih tinggi lagi AI dia panggil artificial general intelligence ya. Yang lebih itu. Ini masih berdekat baru. Jadi saya sebenarnya ada jawapan tentang AI. Saya pun dalam sebulan dua ni juga tengah eksperimen menulis guna ChatGPT ni. Jadi saya tahu ada waktu-waktu dia berkhayal juga kan. Dia berkhayal saya baca Frantz Fanon lah, itulah kan, padahal bukan saya tu kan. Contohlah saya baru share dalam Facebook pagi tadi. Okey, balik kepada kritik dan juga yang ditanya oleh Syah tadi sebagai apa ni, cara-cara yang dianggap intelektual ya.
Dia ekosistem tu luas. Saya sebenarnya antara orang, sejak saya zaman reformasi ni, saya tak percaya institusi ni. Saya tak percaya latihan, saya tak percaya forum, saya tak percaya soal khabar. Saya tahulah. Maksudnya formality, saya tak percaya universiti kan. Lepas tu saya tulis artikel saya, hati-hati kepada orang yang lulus bahasa Inggeris pergi universiti banyak baca buku. Ini semua karut semua kan, karut. Termasuklah sastra dan seni ni, pemayungan dan penginstitusian ni, dia balik pada premis saya yang asal tadi, bahawa ruang, apapun tak ada ruang, bukan alasannya. Dia mesti datang daripada jiwa dia yang hidup dalam kelompok yang sedar. Contohnya, saya tak boleh beri sastra lah sebab saya bukan pegiat sastra. Contoh dalam isu semasa politik orang melihat Madani, orang melihat pembangkang, orang melihat NGO. Jadi kalau nak kritik 26 Julai demo hari ini atau dibandingkan dengan reformasi, begitu Jadi orang melihat secara lurus, tak ada sophistication, tak ada kecanggihan berfikir. Saya tak kata saya canggih lah, tapi kalau saya melihat persoalan itu, yang saya baru tulis kolom saya di Malaysia kini itu, ialah persoalan kita bukan persoalan PMS, Madanon ataupun Madani ataupun Walaun ataupun PAS. Persoalan kita ialah apabila Barisan Nasional, ini kita sebut serius, nak tunjukkan sophistication melihat persoalan, tidak dapat membina institusi yang kuat untuk mengukuhkan negara walaupun dia popular pada waktu itu. Diasak bertubi-tubi, akhirnya runtuh. Jadi parti baru ni cabaran dia bukan orang istilah bersih ataupun NGO atau Black Debate, dia panggil pembinaan semula institusi. Di zaman PH dulu dia panggil institutional reform, reformasi institusi. Persoalannya secara abstraknya ialah bagaimanakah bentuk kerja, bentuk berfikir, budaya membina negara pasca Barisan Nasional. Bukan kerana Barisan Nasional itu dah bagus, Barisan Nasional itu tak berapa bagus. Maksudnya sejak merdeka, tidak semua institusi itu terbina dengan kuat dan bagus. Ada yang bagus lah, bukan kata semua tak bagus kan. Tetapi over time istilah benda itu akan mengalami degradation lah, merosot apa semua kan. Institusi kehakiman, institusi media, Perda misalnya kan, dan lain-lain, hubungan kaum, sastra, dasar-dasar yang dibuat oleh selepas 69 misalnya di EB, dasar kebudayaan kebangsaan, rukun negara kan. Orang, jadi apabila kita tak melihat itu sebagai kompleks, orang sekarang ni reformasi tak hormati negaraku, Malaysia lagi kita buat negaraku lah. Raja-raja pun sibuk, ramai pun sibuk hidupkan balik negara tu tanpa negaraku di mana-mana, tanpa pahayatan. Jadi dalam berkonteks seni, maksud saya kita kena melihat kompleksiti itulah. Kompleksiti yang jangan ikut. Saya selalu beri falsafah kepada anak saya dan kawan-kawan saya, don't be one of them. Persoalan kita semua ni kan, kita buat forum di hentian buku Selangor, kita buat di Dewan Bahasa Rumah Pena ni, kita ni tak mau langgar kebiasaan tau. Kita takut betul nak langgar kebiasaan ni. Kita sentiasa mahu jadi one of them. Jadi kalau kita tak pernah kreatif, tak pernah kreatif kan. Kita tak pernah kreatif kerana kita nak jadi sebahagian daripada kolektif yang bermasalah ni kan. Kan. Jadi saya rasa secara umumnya, jadi kalau moto saya ialah don't be one of them. Kalau nak buat durian tu, don't be one of them. Tengok macam Cina kan, membuka durian, kononnya dulu semua kampung durian kampung hebat semua, datang Cina saking ni cara pangkas yang macam ni, racun macam ni, cara bela macam ni, tak lain, boom. Nampak? Kita Melayu duk macam tu lah. Tak, Melayu ni bukan kaum maksud saya, sastra Melayu. Lepas tu saya awal tadi cakap, sastra Inggeris dah boleh pergi, sastra Melayu belum lagi. Jadi pergolatan itulah yang saya rasa kita sedikit sebanyak generasi awal, saya rasa ini andaian saya, mungkin Nazmi dan Kusman boleh betul, dipengaruhi, diilhamkan oleh idea-idea luar dan karya-karya luar, orang macam
pengkawaran itu ya. Dan juga teori-teori luar, ada akademik Pak Ya kan, Yahya Ismail, tokoh pengkritik kita. Siapa lagi siapa itu lagi yang sebahagiannya kemudian menjadi Salehapa kan di apa tu ilmu sains pengurusan USM lah. Ini yang kita tak ada. Dan kalau dalam konteks sastrawan wartawan sastra ni, bukan kata nak jadi sastrawan ni orang media sekarang, nak jadi wartawan basic pun tak lepas. Ni dunia yang dikatakan media konvensional ni menjadi wartawan tu ABC dia pun tak lepas. Saya 20 tahun duduk dengan ni, saya hampir kerja marah orang ya. Yang media konvensional macam mana? Masih relevan tak? Dia bukan relevan tak relevan. Ini soalan dia. Dia begini, balik dalam sastra ataupun dia. Kenapa sastra tak relevan? Kenapa rasik relevan? At one time, kan? Dia mesti sentiasa in competition. Maksudnya sentiasa assert dia punya visibility dia ya. Orang rasa perlu, orang rasa nak, orang rasa relevan. Macam orang rasa sekarang ni lawak-lawak bodoh daripada Afrika, daripada Pakistan, Indo-Pakistan apa semua melintas 30 saat, 20 saat tu sebagai benda itu. Contohlah. Jadi sastra tu mesti masuk ke situ, media tu mesti masuk ke situ. Kalau saya daripada dulu dia perhati, masa saya kerja Malaysia Kini dulu, awal-awal muncul media sosial, saya selalu perhatikan. Ramai sebenarnya orang yang berbakat dalam media sosial. Dia menulis kadang-kadang lebih baik prosanya pada saya. Sebab saya selama ini sentiasa anggap prosa saya tak bagus. Dan kawan-kawan saya selalu kritik saya, prosa saya tak bagus. Saya trauma itu kan, sentiasa ada. Jadi apa yang berlaku sekarang ini ialah media konvensional itu tak boleh nak compete. Contoh podcast. Kenapa orang pergi keluar sekejap? Media berlambak ni. Tak boleh buat podcast yang bagus ke? Susah sangat nak bincang pasal politik tu. Power sangat ke KJ dengan saya tu. Nampak? Itu dilema dia. Jadi sastra pun macam tu lah. Kan? Orang tak pandang tinggi tu sebab orang rasa tak siapa kan? Orang rasa Ustaz Azad itu lagi power. Kan? Kan? Nampak? Ya? Jadi persoalan itu saya rasa berfikir secara kritikal, duduk dalam kelompok yang bersifat global mindset, dia cosmopolitan dan refuse to be just follow apa yang sedia ada lah. Saya rasa itu akan permulaan dia. Kalau tidak kita rasa kita syok-syok gitu je lah. Okey, baik. Terima kasih Saudara Fatih Haris mengupas secara mendalam tentang media baru dan media konvensional. Kusman, macam mana Kusman melihat acara-acara sastra ni Kusman? Contohnya baca puisi pena petang Jumaat ke? Petang Jumaat ya. Gapena punya dan juga lain-lain persatuan-persatuan yang banyak di negara kita. Adakah membantu menghasilkan karya tu melalui persatuan, melalui acara-acara, aktiviti-aktiviti itu? Adakah ada memberi inspirasi untuk menghasilkan karya itu? Ya, sebelum saya menjawab, saya nak sambung yang sikit pasal antara media konvensional dengan media baru. Okey. Bagi saya, kita sekadar beralih platform lah. Kita tidak dapat mempertahankan juga media konvensional sebab ini adalah perubahan yang berlaku. Macam dulu kita naik basikal, sekarang kita terpaksa naik motor. Perubahan. Tapi yang penting konten tu. Dan kawan-kawan tu mesti ada dalam media baru. Cuma masalahnya saya tengok sekarang setengah media baru yang bentuk portal yang berorganisasi, bukan Facebook yang hal-hal kawan-kawan tu dah makin cair, etika makin cair dari segi ejaan apa pun memang kadang-kadang lah. Dan yang paling besar, laporan itu tidak bermaklumat. Maknanya dia ada fakta-fakta yang bukan tertinggal, kadang silap yang memberi maksud lain seluruhnya pada sebuah berita itu. Seeloknya
kalau dilihat media komisioner di Surat Khabar, hal-hal itu yang sangat diperhatikan lah. Dia setiap editor kena perhatikan supaya tidak ada kesalahan dari segi fakta, supaya maksud itu sampai. Mengenai acara-acara sastra, saya fikir itu sebagai acara lah, program untuk memeriahkan. Pertandingan-pertandingan pun sebagai acara memeriahkan lah, untuk menghidupkan salah satu promosi sastra. Sebab saya selama 30 tahun tak pernah dapat anugerah pun, anugerah dalam kawasan tak pernah dapat. Dan saya tak percaya sangatlah anugerah-anugerah ni dapat membina individu. Cuma penting sebagai benda yang boleh mempopularkan ataupun boleh menyampaikan keberadaan sastra tu pada masyarakat. Maksudnya hadiah sastra perdana, hadiah sastra kumpulan utusan, dia untuk menyampaikan lah. Kalau kita nak harap acara itu sebagai benda yang menggerakkan besar-besaran, tidak ada lah. Acara sebagai acara lah, program kita suka lah. Saya pergi rumah pena pun 9 kali suka-suka je lah. Dan kadang-kadang tu tidak dengar pun yang baca puisi tu, buat sembang-sembang je. Saya dan acara tu sebagai acara je lah. Okey. Jadi Kusman, saya pernah terbaca dulu Syah Ahmad dia tak ikut acara-acara macam persatuan-persatuan dan sebagainya, sebab dia tak percaya bahawa melalui persatuan tu boleh menghasilkan karya. Sebab dia menulis berdasarkan apa yang terbuku di hati dia, maksudnya macam tu. Tak apa, rasa saya ada baiknya juga kita macam berpersatuan dan sebagainya, ataupun membaca puisi dapat melegakan pemikiran kita. Jadi untuk postingan akhir ni, saya nak minta nanti tiap panel akan memberi rumusan sedikit. Apa yang kita bicarakan, iaitu media dan sastra itu di manakah titik temunya. Kita telah bincangkan tadi dalam hampir sejam bagaimana sastra itu berfungsi, bagaimana sastra itu perlu dimertabatkan, dan bagaimana sastra itu perlu dilahirkan. Bukan seperti kata Saudara Fatih Aris, ketika bermusim. Kalau kerajaan Madani, kena hasil karya Madani. Kalau zaman Satu Malaysia, karya Satu Malaysia. Kalau zaman macam-macam lah, ikut era-era tertentu. Jadi saya minta Saudara Fatih Aris rumusan dalam masa 2-3 minit untuk menutup kita punya tu, dan memberikan orang panggil apa, saranan-saranan bagaimana kita boleh membantu menghasilkan sastra Melayu yang lebih bermaruah dan bermutu. Silakan. Saya perlu jelaskan sekali lagi ya. Ini pandangan, sebagaimana disclaimer saya yang awal daripada saya cakap tadi. Ini pandangan orang luar daripada kegiatan seni dan sastra sebagai pembaca. Jadi bukanlah saya kata tidak ada yang bagus ataupun tak ada langsung yang bagus, tetapi hakikatnya karya ini selain daripada pencarian jiwa dan kerohanian dalam kutub sekular itu, Islamik pun tak boleh, tak ada masalah, sastra pun boleh menyampaikan perkara ini ya. Dia juga kena ingat ini sebagai produk kreatif industri, global kreatif industri yang kita boleh marketkan di peringkat antarabangsa yang ada nilai komersialnya, bukan semata-mata perjalanan yang bersifat sastra untuk mempertahankan bahasa dan khazanah pemikiran itu saja ya. Itu yang saya nak betulkan. Jadi mungkin juga daripada karya itu boleh diangkat sebagai filem misalnya kan, macam novel-novel tebal telah didramakan ya. Macam di Indonesia Gadis Kreatif misalnya, dikatakan filem itu lebih bagus daripada novel. Jadi contoh, sebab sekarang ni platform dah ada, boleh masuk Netflix contohnya kan.
usaha di peringkat persendirian pun boleh, tak mestinya bantuan institusi. Itu maksud saya. Lepas tu saya kata tadi, saya tak berapa yakin sebab eksperimen yang sedia ada dah 70-an dan apa semuanya tak selalunya jadi. Banyak yang tak jadi daripada yang jadi. Saya pada berkebut duit lah kan. Jadi balik kepada simpulan asal kita, bagaimana boleh menjadi jambatan antara ataupun kaitan antara media, wartawan, penulis dengan dunia kreatif, sastra, seni ni ialah saya rasa kita kena fikir misalnya menjadi wartawan ya. Orang selalu menganggap menjadi wartawan ni bengki latihan itu ialah kemahiran. 5W 1H. 5W 1H. Kemudian bila dia dah tua 10-15 tahun dia tidak menambah pengetahuan. Dia tak tahu ataupun tak sedar kerja wartawan ni bukan pakar. Kita ni generalis, Melapu. bukan jurnalis saja, generalis. Kita ni mesti ada pengetahuan am yang luas tentang sejarah UMNO, sejarah keadilan. Contohnya sejarah itu, alam sekitar ya. Banyaklah. Jadi maksudnya kita kena ada takungan pengetahuan yang luas. Dan inilah yang tak ada pada sastrawan saya nampak. Pada wartawan pada lagi. Di tempat saya tu kita beri buku percuma tau. Tak ada orang buka buku percuma. Dah ada lah yang buka. Tapi maksudnya tak buka. Berbalut lagi tak. Jadi itu contoh di mana perhargaan kepada buku. Tapi tu saya kata tak percaya yang subsidi bantuan ni dia mengarut semua. Ini macam bagi RM1 lah. Dia tak ada apa-apa dia kan. Bukan kata minta bagus sudah. Contoh punya lah. Orang tu dia rasa bukan kerajaan begitu niat dia bagus. Nak menggerakkan ekonomi lah macam-macam lah. Tetapi orang tu rasa macam tu. Lepas tu dia jadi. Tetapi pengetahuan saja tak cukup. Kita akan jadi orang yang bersifat plagiat ataupun dah fikir ataupun tiru-tiruan. Copycat lah. Kita boleh buat copycat Hemingway, copycat Marquez, gaya-gaya dan Ismail Majid kononnya, gaya-gaya Gunawan, catatan pinggir ataupun Pramodia misalnya. Boleh kita buat tiruan macam orang nak buat kan, gaya Bahazin, gaya macam orang tiru gaya Adi Awang, gaya Nur Cakap lah kan. Boleh tiru. Tapi yang maksud saya ialah di hujung perjalanan yang paling penting, yang paling fundamental saya nampak bangsa kita ini, baik apa kerjaya pun ialah pemikiran. Itu kata salah satu pemikirannya itu jangan jadi one of them. Untuk menjadi radikal ke kritikal ke, tapi kita juga kena tengok standard antarabangsa supaya kita sedar sebahagian kita ni tak pernah pun pergi lingkar-lingkar discussion yang bersifat antarabangsa atau mengikuti YouTube. Jadi kita tak rasa ketertinggalannya. Padahal kita ni dengan Korea sama naik dia tahun 60-an tapi jauh kan, ketinggalan, tak tahu apa jadi lah kita kan. Contohlah dalam bidang filem. Jadi ekosistem ini mesti dibina dan digerakkan oleh kita yang yakin. Maksudnya kalau kita menulis kan, yakin pergi ke Indonesia tengok Eka Gunawan macam mana, tengok yang luar juga kan. Itu yang penting. Jadi satu cara yang penting yang saya rasa bagus yang dibuat oleh Dewan Bahasa dulu, dia buat Institut Terjemahan Negara, dan sekarang ini dibantu juga di Selangor ada usaha seperti itu untuk menterjemahkan gaya sastra yang agung. Najib Mahfuz sudah diteks yang asal, Voltaire, baru ni Pedro Paramo. Saya baca edisi itulah. Yang mazhab Selangor ni mazhab pelik sikit, iaitu bukan pelik, dia mahu menterjemahkan daripada teks asal, bahasa asal. Kalau 100 Years of Solitude itu bahasa Inggeris, dia tak nak terjemah, dia nak yang Sepanyol. Jadi mazhab dia tu begitu. Jadi Najib Mahfuz tu mesti Arab bukan Inggeris. Itu baguslah. Macam dilema juga, ada dilema. Tapi maksudnya begitu supaya kita dapat mengangkat daripada jiwa asal dia tu, walaupun jiwa tu tak sepenuhnya terangkat lah kan, ini zaman yang mesti ada lapisan ya. Jadi balik kepada kesimpulannya, kita mesti fikir dalam standard internasional dan jangan berfikir seperti yang sedia ada. Bantuan institusi di tahap mana yang kata penting. Sebab contohnya bantuan filem pun tak boleh pergi ke mana pun, baik ke KIL, baik ke Oscar pun. Jadi mesti ada penilaian lain yang dinilai oleh orang yang seindustri dengannya di luar Malaysia. Kan? Jadi itu. Yang keduanya, mesti bina kelompok-kelompok dengan melihat karya-karya besar dunia
dan mempelajari dia selain pada pengkritik apa semua kan. Saya rasa itu saja kesimpulan saya. Okey, baik. Terima kasih Saudara Pati Haris. Ya, kita sastra kita ni takkan ke mana kalau kita tidak ada jati diri kita, tidak kita meneroka ke peringkat yang lebih global. Saudara Nazmi, macam mana Saudara Nazmi melihat kalau sastra kita ni, kalau saya sendirilah, saya ingat Ranjau Sepanjang Jalan, Salina, itu Nobel-Nobel yang agung yang kita kata. Tapi Nobel-Nobel yang baru dan sebagainya, macam mana kita nak sampai kepada contoh hadiah Nobel dan sebagainya? Adakah peluang itu macam mana sebagai bekas editor sastra? Boleh melihat? Oh, bukan kesimpulan. Macam soalan kesimpulan baru. Ini dah jadi satu forum baru. Maksudnya kesimpulan kita boleh melihat ke dunia. Yang pertama saya melihat dari sudut individu lah. Yang pertama kita tak boleh lari daripada penulis tu macam mana pun adalah pada buku dan karya dia. Dari sudut pembinaan individu adalah masing-masing, secara umumnya masing-masing bertanggungjawab. Apabila seseorang tu untuk menjadi penulis, dia kena bertanggungjawab, dia kena banyak membaca dan sebagainya. Dia tak boleh baca satu bahagian, dia kena menjadi seorang yang tamak untuk membaca. Sebab dia nak mengetahui macam mana karya-karya yang besar di luar negara, karya yang besar di tanah air daripada zaman, bukan setakat satu zaman, daripada zaman dulu sampai sekarang. Ini adalah tanggungjawab yang secara individu lah. Itu yang kita katakan budaya membaca tu, itu yang ada masalah dan sebagainya. Tapi selepas pada tahap individu adalah tahap institusi. Saya kena balik pada institusi sebab kita berhubung dengan institusi. Dari sudut ini yang pertama adalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Bagi saya, dalam apa yang saya lihat, dia seseorang pegawai di Dewan Bahasa Pustaka, dia tak akan sama dengan pegawai contohnya di Jabatan Kerja Raya ataupun di pejabat tanah kan. Seorang pegawai di pejabat tanah ataupun di Jabatan Kerja Raya, dia tak payah kena ada dalam semangat dia kecintaan kepada jalan. Dia nak mencintai jalan ataupun di pejabat tanah mencintai tanah. Dia hidup dengan tanah. Maksudnya dia balik pun dia berbicara pasal tanah. Itu birokrasi yang lain. Tapi di peringkat Dewan Bahasa dan Pustaka, pegawai-pegawai kaki tangan dia kena ada semangat kepada sastra, semangat kepada bahasa. Yang sepanjang pemerhatian saya yang pendek ni, itu yang makin kurang dalam konteks Dewan Bahasa. Kita tak jumpa dengan pegawai-pegawai di Dewan Bahasa yang seperti dulu, yang kenal penulis, paling mula yang kenal penulis, yang ada pada program bersama-sama dengan penulis, bukan setakat baca puisi. Sebab bagi saya baca puisi ni macam pertemuan antara generasi je, reunion. Contohnya baca puisi satu persatuan, kelompok yang sama lah, kelompok umur yang sama, pada masa sama ada kelompok yang muda, kelompok yang sama, dia tak jadi lagi menghargai pada karya, ekspresi pada karya, nak melihat kepada karya-karya yang penting, yang perlu bermanfaat kepada dia, tapi karya masing-masing nak baca karya masing-masing. Itu saja. Jadi untuk Dewan Bahasa dan Pustaka, dia kena ada satu jiwa dan semangat kepada sastra. Kemudian dari sudut institusi terjemahan dan buku Malaysia ni, dia kena ada juga jiwa untuk dari sudut penterjemahan. Yang tu yang kita kurang. Sebab kalau saya tulis baru ni tentang sama ada nak jadi semut ataupun belalang ketika zaman mewah kan, dan saya tengok semua tak nak jadi semut. Kalau dari sudut nilai 50 juta ringgit itu satu jumlah yang besar. Sama ada dah turun ataupun tak turun, itu birokrasi lain lah pula kan. Tapi dengan jumlah tu kita mengharapkan institusi yang menerima duit daripada negara, duit rakyat juga sebahagiannya duit rakyat, duit teks kan, memanfaatkan dengan menghasilkan program-program yang betul-betul nampak. Tapi saya rasa sampai kita dah masuk bulan Merdeka, tidak ada pun nampak nilai 50 juta. Bahkan nilai yang tahun lepas pun tak nampak lagi. Apa yang ada? Yang itu tak ada. Sebabnya bagi saya, masalah pertama dalam institusi, dalam ekosistem ni, mereka yang bertanggungjawab tidak ada semangat ataupun tidak ada jiwa. Dia jadi macam, dia sama pegawai Dewan Bahasa umpama, ataupun kaki tangan ITBM umpama pegawai di pejabat tanah lah, pegawai di Jabatan Kerja Raya. Dia kalau dia tunaikan tanggungjawab dia, selesaikan kontrak untuk jalan, dia dah selesai kan.
di pejabat tanah, dia selesaikan urusan tanah, dia dah selesai. Dia tak perlu lagi balik ke rumah, dia kena fikir apa yang aku nak buat untuk memajukan tanah, apa nak buat. Dia peringkat umum lah, bukan peringkat atasan. Tapi di peringkat institusi, dia kena ada benda tu, dia kena ada semangat dan jiwa. Dan yang kedua, yang institusi yang perlu lagi adalah universiti. Yang universiti ni masalah juga kerana kita tidak ada sarjana ataupun ahli akademik yang betul-betul memerhatikan karya-karya penulisan yang ada, yang merentasi zaman. Ini balik-balik kalau kajian tentang Osman Awang, kajian tentang Shah Nun Ahmad, kajian tentang kajian yang lama lah. Dan mungkin juga kalau kita teliti lebih lanjut, mungkin ada masalah juga berkaitan daripada sumber kan. Sebabnya yang masuk ke dalam aliran sastra ni, yang selalunya dianggap pada zaman lepas yang lemah, yang tak boleh masuk ke aliran sains, okey, masuk ke aliran sains, aliran sastra, aliran sains sosial. Dalam sains sosial tu sastra yang dianggap yang politik tak ada, ekologi dan sebagainya, yang bawah sekali sastra. Jadi menyebabkan kita masalah tu masalah warisan tu lah. Tapi benda tu bukan tak boleh selesai, boleh selesai, cuma nak kena duduk baliklah betul-betul, duduk buat dasar yang betul-betul di peringkat DBP, kena buat satu dasar